Mana yang lebih baik, simpan duit ataupun simpan emas? Sebenarnya ramai lagi yang confused nak simpan yang mana satu, simpan duit ke ataupun simpan emas. Jadi tuan-puan kena tengok video betul-betul, tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Buatlah kedua-duanya sekali, simpan duit untuk simpanan jangka masa pendek dan simpan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Kata pakar-pakar kewangan, mereka akan sarankan kita untuk adakan simpanan kecemasan dalam bentuk wang ringgit 3 hingga 6 bulan gaji pendapatan. Paling minimum pun 3 bulan gaji pendapatan. Jadi saya sarankan tuan-puan simpan dalam tabung haji ataupun ASB. Selebihnya tuan-puan boleh simpan kepada simpanan emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab emas ni dia mengukuhkan dan mengekalkan kekayaan kita, malah dia kalis inflasi. Fitrah duit untuk dibelanjakan dan fitrah emas untuk disimpan. Jadi bila mana tuan-puan nak buat simpanan untuk simpanan jangka masa panjang, lebih baik tuan-puan simpan dalam bentuk aset emas fizikal. Jadi untuk tuan-puan yang nak adakan aset emas ataupun nak rawat sifat boros berbelanja, tuan-puan boleh mula serendah RM100 ataupun ikut bajet tuan-puan dan konsisten saja menabung setiap bulan. Jadi tuan-puan boleh kontak nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan pertama tuan-puan. So, dapat satu? Cik komen. Jangan lupa follow.